antara zikir yang cukup mulia adalah berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita supaya berselawat kepada Rasulullah. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita mengucap salam kepada Rasulullah. Sebelum tu Allah Ta'ala cerita dia dan para malaikat berselawat dan kepada Rasulullah. Menunjuk mulianya berselawat kepada Rasulullah, sehingga Allah Ta'ala sendiri yang berselawat kepada Rasulullah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala nak suruh kita berselawat kepada Rasulullah. Allah Ta'ala nak kabarkan, selawat kepada Rasulullah Muhammad ni adalah benda yang cukup mulia. Aku sendiri buat dan para malaikat aku sendiri buat. Soalannya, apa makna selawat? Apa makna selawat? Kita tengok. Dia nak huraikan makna selawat. Wahiya minallahi ar-rahmatul maqrunatu bita'zim. Iaitu selawat ni daripada Allah. Allah Ta'ala berselawat kepada Rasulullah. Maksudnya Allah Ta'ala berselawat kepada Rasulullah, maksudnya adalah rahmah yang disertakan dengan ta'zim. Apa makna rahmah yang disertakan dengan ta'zim? Allah Ta'ala berselawat kepada Rasulullah, Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Rasulullah, serta Allah Ta'ala memuliakan Rasulullah. Maksudnya Allah Ta'ala berselawat kepada Rasulullah, kalau orang tanya kita, maksudnya Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Rasulullah dan Allah Ta'ala memuliakan Rasulullah. Allah Ta'ala sentiasa berselawat. Jadi Allah Ta'ala sentiasa memberi rahmat, Allah Ta'ala sentiasa memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.